Okey, Alhamdulillah hari ini kalau anda dapat saksikan semua sebentar tadi tu, kita telah pun melaksanakan satu program bersama dengan pihak sekolah, iaitu Sekolah Kebangsaan Jerantut Pahang, dengan nama program itu Jeran Street Mania 2025. Jelong kalinya diadakan usaha sama antara Al-Yahna Event Public Relation and Consultancy bersama dengan Sekolah Kebangsaan Daerah Jerantut. Sangat berpuas hati dengan kedatangan hari ini. Kira-kira 500 ke 600 tetamu terdiri daripada kalangan anak-anak pelajar di sekolah ini telah pun melaksanakan program sukan yang bertemakan fitness. Selain daripada sukan, kami ada acara-acara seperti acara fun fair, Supa Dupa, kita ada tetong, kita ada saung ikan, saung itik, ada sand art, bubble giant, dan kita ada juga sukaneka kampung zaman-zaman anak kita mengimbas nostalgia masa remaja, masa kanak-kanak, macam permainan 7 tin atau baling tin dengan selipar. Kita ada bowling kelapa menggunakan kelapa. Kita ada permainan dart. Dan yang paling menarik sekali kita bawakan ke sini adalah pertandingan Explorers, yang mana peserta dengan kumpulannya perlu berdepan dengan 5 cabaran. 5 cabaran seperti landmine atau periak api, kita ada cross the mountain, kita ada get the pearl, kita ada spider web. Boleh. Sebenarnya halangan-halangan ini memerlukan kerjasama, pembinaan pasukan, pembinaan strategi dan daya kepimpinan, dan paling penting adalah usaha sama. So, apa yang menariknya ialah kami daripada kumpulan training telah menggabungkan kemahiran dan pengalaman kita di dalam bidang training untuk memastikan apa sahaja yang kita persembahkan dalam Jeran Street Mania ini. Dalam kita bersukan, kita ada memupuk semangat nilai kepimpinan, kesepakatan dan juga strategi critical thinking. Jadi tidak semata-mata kita main sajalah, selain daripada kita ada program-program sampingan yang fun. So, program utama di pentas adalah program-program sekolah, iaitu bola sepak, Beyblade, bola jaring, dan banyak lagi. Alhamdulillah, cuaca pun baik. Setakat ini kami berpuas hati dan kita juga berharap semoga usaha sama bersama dengan sekolah-sekolah, terutama sekolah Jerantut dan sekolah-sekolah lain akan terus diperluaskan hingga ke sampai bila-bila lah. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada semua supplier yang terlibat untuk Al-Yahna. Jumpa lagi akan datang. Karma's got a thing for me. We hold hands, make plans, keep the receipts. Karma, she's my best friend. One step closer, here's how it ends. Karma's got a thing for me. You see, you'll be digging up 6 feet. Karma's never let me down. My smile will kill when I cut you